7 Julai 2026. Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan, kita masih lagi bincangkan ayat ke-21 dan 22 dari surah Al-Insan, surah yang amat digemari oleh Rasulullah SAW ni membacanya pada setiap pagi Jumaat bersama surah Sajdah seperti yang telah kita bincangkan sebelum ni. Ada beberapa perkara lagi menarik untuk saya bawakan kepada tuan-tuan. Itu kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-15 dan pada ayat yang ke-19 pada muka surat 224 jilid yang ke-10 Tahzib Tafsir Ibn Katsir ni. Perhatikan pada ayat ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ayat ke-15. Ayat ke-19, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau ayat ke-15 itu maksudnya dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang jernih bagaikan kaca. Sekarang pada ayat 19, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu lihat mereka, kamu akan menyangkakan mereka ni bagaikan mutiara yang bertaburan. Ini datang dari perkataan tafa yatufu, tawaf. Tawaf ni berarti seolah macam kita melakukan ibadah keliling Kaabah lah. Umrah baik, tawaf sunat ke, tawaf nazar ke, apa bentuk tawaf sekalipun lah. Jadi kataan tawaf ni berarti satu perkara yang mengandungi nilai kesempurnaan dalam melakukan satu perkara. Ada tak orang tawaf buat 3 kali lah? Tak, dia mesti buat 7. Maka maknanya dalam konteks tawaf ini berarti minuman yang diedarkan ataupun anak-anak muda yang memberikan layanan terbaik itu. Dan telah saya huraikan, jelaskan pandangan para ulama menjawab tuhmahan bahawa sebenarnya ayat ini menunjukkan kecenderungan sama jantina yang dibawakan oleh pihak orientalis kafirin itu. Telah saya jawab pada kuliah yang lalu kan. Jadi bukan tawaf ni kalau kita perhatikan, yang pertama yutafu, yang kedua yatufu. Yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwab kanat qawarira. Kemudian yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Jadi yang pertama itu dibawakan, yang kedua mereka itu membawa. Ni dari sudut uslub dapat kita perhatikan menunjukkan kepada minuman itu terhidang, terbawa. Khidmat itu diberikan tanpa diminta. Dalam masa yang sama menambah lagi keindahan suasana dan juga layanan eksklusif yang diterima oleh syurga ni, bahawa adanya anak-anak muda ni, pelayan-pelayan dalam syurga ni yang tetap muda ni, mereka akan datang dari mana arah sekalipun. Ni tashbih yang telah saya bawakan kepada tuan-tuan, betapa indahnya yang Allah bawakan dekat sini. Bagaimana hasibtahum lu'lu'an manthura, kamu menyaksikan mereka ni ibarat permata ataupun mutiara yang bertaburan. Ini menambahkan keindahan dalam syurga tu, kebeningan lah kalau kita sebut. Macam bening ni waktu pagi ada embun kan, jadi mutiara yang bertaburan. Mereka ni bagaikan bertaburan, maknanya banyaknya pelayanan lah kalau nak sebut ni, seolah-olah macam begitu tangkas dan cepat dalam layanannya. Dan bila kamu melihat layanan begitu sempurna, kalau kita berada kat hotel yang mahal umpamanya, untuk kita fahami benda ni lebih dekat, walaupun apa hakikat dan syurga itu tidak akan sama dengan apa yang disaksikan di dunia, tapi ini adalah satu bentuk takrib untuk mudahkan kita faham. Jadi seterusnya kita dapat lihat bagaimana penyediaan ataupun segala bentuk makanan minuman yang terhidang dengan pelayannya yang berikan perkhidmatan yang terbaik untuk ahli syurga ni tadi. Ini adalah untuk menambah lagi keasyikan, kegembiraan, keseronokan, keindahan suasana pada ketika itu. Kita membawalah ahli keluarga untuk meraihkan mereka hari jadi baik, hari raya baik, anniversary ke apa ke, meraihkan ayah ibu ke, hari jadi mereka ke. Bawa ke hotel tu satu nikmat dah. Berada di hotel tu dan dilayan dengan layanan yang sedemikian hebat, maka itu satu lagi nikmat yang digambarkan oleh Allah SWT. Kemudian dapat kita lihat Allah SWT menceritakan lagi, bila ayat ini menceritakan tentang hidangan yang disampaikan dibawa oleh pelayan ni. Kemudian Allah menceritakan pula tentang pakaian sutera halus yang berwarna hijau, sutera tebal yang dipakaikan pula dengan gelang dibuat daripada perak masing-masing pada kedudukannya. Ni yang dapat kita lihat pada ayat yang 21-22 ini. Jadi seumpama kalau seseorang daripada kita lah, saya bawa contoh kepada tuan-tuan, segala nikmat yang ditunjukkan di akhirat ni ada ziadahnya, ya kan? Kafura yang telah kita bincangkan, zanjabila. Kemudian di sini wa idza
ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu bukan lihat setakat istana saja, istana yang cukup besar, nikmat yang berbagai-bagai. Seumpama kalau kita mempersilakan seorang lah, main naik kereta baru saya, kereta baru tu satu nikmat lah. Dapat rasa naik kereta ni, tak pernah naik kereta macam ni punya gah. Dalam kereta pula dipasangkan bacaan Quran yang indah, ada wangi-wangian pula, kan itu semua menambah nikmat yang kita sedang lalui. Kalau seorang ayah sebagai contohnya beri pada anak dia hadiah perkahwinan ni, ayah hadiahkan kamu pergi umrah. Pergi umrah tu satu nikmat dah. Tiba-tiba bila dapat tiket, rupanya naik business class pula. Tiba kat Mekah duduk hotel 5 star pula. Masya Allah, hebatnya kerajaan. Maknanya setiap yang dianugerahkan tu Allah ceritakan sesuatu yang extremely, memang sangat luar biasa, hebat, cemerlang, dan segala-galanya lebih daripada apa yang dijangkakan, lebih daripada itu semuanya sekali. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan mereka ni di atas nikmat, di hujungnya inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Maha menakjubkan, keajaiban yang dibawa di ayat ini, bahawasanya tidakkah anda terfikir wahai saudara, kita ni diberikan Allah nikmat mata. Untuk apa melihat? Dengan mata boleh mandu, boleh membaca, boleh pergi ke masjid, boleh pergi kerja, tangan, kaki. Nikmat yang diberikan ni cukup banyak sekali. Yang peliknya di akhirat besok dikatakan kepada kita wa kana sa'yukum mashkura, dan segala kebaikan yang telah kamu buat, amal ibadah yang kamu sempurnakan itu, semuanya disyukuri, diberi balasan. Amazing bukan? Seorang ayah beri pada anak dia kereta, nak ambil kereta, nikmat. Dan kemudian anak ni pergi belajar di universiti bersungguh-sungguh, hujung bulan ayah bagi duit lagi. Tahniah ayah, kamu pergi kelas bagus, ayah pun follow through lah, kamu belajar ni cemerlang, bagus, tengok keputusan kamu, bagi duit lagi, padahal kereta itu sudah diberikan kepadanya. Begitu nikmat kalau kita nak bagi faham. Contoh diberikan oleh Dr. Ratib Nabulusi dan tafsirnya. Bayangkan kalau seorang yang tersesat jalan, lalai dalam kehidupannya, melakukan maksiat, tiba-tiba anda sebagai orang yang dekat dengannya, kawan ke, ataupun bapa saudara ke, ataupun adik ke, abang ke, maka tampil untuk memberikan panduan kepadanya, bimbing dia, ajak dia buat baik, ingatkan dia, beri kepadanya satu wawasan dalam hidup, nampakkan destinasi keridaan Allah. Bertukarlah hamba Allah ni yang disifatkan tersesat tadi ni, kembalilah dia ke pangkal jalan. Agaknya bagaimana penghargaan yang anda akan terima daripada ibu ayahnya, adik-beradiknya yang tadi melihat fulan ni dalam kesesatan, tiba-tiba dia kembali menjadi orang baik, orang saleh. Terima kasih tak? Tentulah terima kasih, bukan? Ayah ibu yang melihat fulan ini, anak mereka ke, abang ke, adik-beradik ni yang telah pun lalai, tiba-tiba kembali jadi orang paling baik. Tentulah akan jumpa dengan kita, berkata kepada kita, fulan terima kasih fulan, baik engkau memang telah mengembalikan dia, kami tak tahu nak ucap syukur pada engkau, nak bagi duit pada engkau pun tak tahu apa nak bagi, kami doakan kau lah fulan ya, terima kasih fulan. Kalau kita dalam kehidupan di dunia berbuat baik kepada orang dan mengajak orang kepada sesuatu sehingga dia jadi baik, seumpama contoh yang diberikan ni, di akhirat besok Allah SWT akan memberikan kepada kita ganjaran di atas kebaikan yang kita buat tu, wa kana sa'yukum mashkura. Segala kebaikan yang anda buat di dunia, yang balas tu bukan keluarga tau. Keluarga lebih dia boleh cakap, dia boleh doa, berapa duit dia boleh bagi, tak banyak mana pun kalau dia nak bagi pun. Tapi yang memberi ucapan terima kasih dan penghargaan di atas kebaikan-kebaikan yang sa'i ni, segala kebaikan yang pernah kita buat, mengajak orang menjadi baik, bil elektrik di masjid yang kita bayar, bil air untuk sekolah anak yatim yang kita bayar, makan yang kita hulurkan di hospital ketika bulan puasa untuk ibu yang menemani anak-anaknya sakit, nurse-nurse yang telah berkhidmat untuk kebaikan kepada pesakit, doktor-doktornya, semua itu dalam bil di sisi Allah, balasannya tuan-tuan bayangkanlah. Untuk memahami skop nikmat balasan yang Allah peruntukkan untuk si salih yang muslih ini, wa kana sa'yukum mashkura. Kalau dibandingkan dengan contoh yang diberikan Dr. Ratib Nabulusi tadi, bahawasanya seorang ayah ni tadi berterima kasih kepada saudara, kepada tuan, kepada encik kerana telah membawa anaknya menjadi orang yang baik, ucapannya pun dah cukup menggembirakan anda kan. Maknanya wa kana sa'yuka mashkuran indahu, kebaikan kamu kepada anaknya tadi yang tersesat kau kembalikan ke pangkal jalan, itu ucapannya pun sudah mengembirakan, menyejukkan hatimu luar biasa sekali. Bayangkan kalau yang mengucapkan dan memberi nikmat limpah kurnia ini adalah Allah di atas segala kebaikan yang kau lakukan. Ini satu tafsir yang sangat menarik, satu tadabbur yang sangat mendalam. Berarti segala kebaikan yang kita lakukan dekat dunia ni, jangan kita sangkakan di sisi Allah haba'an mansura tau, tak ada nilai, semuanya bernilai. Ini yang kita pelajari banyak kali surah yang kita hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Innallaha akram min an yu'amilaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Allah tu maha pemurah tau. Jangan kau sangka dalam kehidupan kau berbuat satu kebaikan secara ansuran, dia akan melakukan ansuran dengan kau. Tidak, dia akan melakukan satu dengan kau ni secara naqdan, tunai, cash. Maka kebaikan-kebaikan yang kau buat ya saudara di dunia ni dibalas, di akhirat besok lain disimpan dalam bentuk yang sangat luar biasa, yang digambarkan dengan syurganya, dengan bidadarinya, dengan nikmat-nikmat yang telah kita bincangkan sebelum ini, gambaran syurga yang sangat luar biasa itu. Maka bayangkanlah ayat ini bila dibacakan kepada si mukmin dalam
surah Al-Insan ni untuk dia menyedari dia sedang berurusan dengan Allah SWT. Muamalah kamu adalah dengan Allah. Maka usahlah dalam urusan dengan Allah ni kau berkira-kira dengannya. Kerana ganjaran yang diperuntukkan untuk orang beriman ni bukan sebidang tanah dua, tapi langit dengan bumi. Telah kita bincangkan satu masa dahulu dari surah Ali Imran ayat 133. Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan syurga luasnya macam langit dengan bumi. Anda baik dengan seseorang, hartawan, jutawan, sultan sekalipun, berapa bidang tanah dia boleh beri pada kita, berapa hektar, berapa ekar. Tapi janji dengan Allah ni langit dengan bumi. Allahu akbar, masya-Allah. Dan jarak di antara seorang dengan penghuni syurga yang lebih tinggi daripadanya, seperti yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, seperti seorang itu melihat 2000 tahun perjalanan, macam bintang yang ada di ufuk timur. Ada sebahagian bintang ni cahayanya dapat kita lihat, sedangkan dia telah pun menyala di situ lebih 2 juta tahun. Sedangkan kelajuan cahaya yang sampai pada kita tu berapa punya laju. Nak menceritakan luasnya bumi, peruntukan di akhirat, ganjaran yang disediakan untuk orang masuk ke syurga. Inilah dia di antara ganjaran yang diperuntukkan untuk ahli syurga ni tadi, bahawasanya segala kebaikan yang dibuat itu wa kana sa'yukum mashkura. Kebaikan yang kamu buat dengan beri makan kepada orang dengan ikhlasnya, bangun malamnya, tahajudnya, Qurannya, kebaikan dibuat pada anak yatimnya, ibu bapanya, ni semua lebih daripada 70 pintu. Kerana dalam hadis mengatakan bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu, kebaikan itu terletak pada berpuluh-puluh perkara yang akan membantu kamu untuk mendapat tempat di sisi Allah SWT. Kemudian datang ayat berikutnya, ayat ke-23, 24 daripada surah Al-Insan ni. Bagi tuan-tuan yang memiliki tahzib tafsir Ibn Katsir, lagi tuan boleh lihat pada muka surat ke-228 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sadaqallahul azim. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beransur-ansur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Jadi ayat ini kalau kita perhatikan, kita telah pun berada di penghujung surah. Kalau awal dahulu menghuraikan bahawa Allah ni menciptakan manusia yang pernah satu masa dulu tiada, kemudian menjadi ada. Hal atal insani hinum min dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian menceritakan bagaimana Allah telah menciptakan manusia ni dengan memberi kepadanya potensi yang bagai-bagai, potensi untuk ikut hidayah, hati yang boleh berfikir, akal dan sebagainya. Sama ada mereka memilih jalan ketaatan ataupun penderhakaan kepada Allah, tu dapat kita lihat dalam ayat kedua, ketiga yang lalu. Kemudian Allah menceritakan tentang hukuman yang diperuntukkan untuk mereka yang masuk neraka dengan salasil dan sebagainya. Ini merupakan hukuman-hukuman buat mereka yang degil dan ingkar. Sekarang tibalah bicaranya untuk menceritakan Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Allah, ajaib betul, hebat pertautan di antara ayat ni, matlak dan juga khitamnya membawa kita kepada satu perspektif berfikir. Sekarang kamu nak jadi orang baik tak? Kamu tahu tak kebaikannya, apa kelebihannya? Surga dan segala nikmat-nikmat untuk kamu nampak tak? Allahu Akbar. Jadi bagaimana keserasian awalan ayat ini, surah ini dengan penghujungnya, anda dapat lihat, saudara-saudari, tuan-tuan perempuan dapat lihat keserasian luar biasa seperti disebut oleh Imam Biqai dalam Nazmud Durar fi Tanasub al-Ayat was-Suwar. Permulaan dan akhirannya membawa kita kepada satu muara untuk kita pergi bersama-sama, iaitu carilah kompas dalam kehidupan, iaitu Al-Quran. Bagaimana dalam hadis mengatakan Al-Quran ini merupakan satu makdubah. Makdubah ni merupakan apa? Merupakan satu hidangan yang Allah peruntukkan. Jadi amat rugilah kepada mereka yang tidak mengambil daripada pedoman Al-Quran ini. InsyaAllah nanti dalam kuliah akan datang saya akan bawakan pandangan bagaimana pentingnya Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan, dan pertautan keserasian ayat ini daripada awal hingga akhirnya membawa kita kepada hakikat. Inilah di kompas yang kita kena jadikan satu panduan wajib dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi diterbitkan dengan kerjasama Wakaf IKIM. Jom jadi sebahagian